Gadis manis itu dengan senyumnya mampu membuat dunia lebih indah. Assalamualaikum rakanku. Salam. So beautiful. Tak baik belakang. Bye-bye sikit. Masuk lagi. Hello guys, welcome to Husna channel. Gedeknya bulat betul. So hari ni kami nak pergi staycation. Kami nak pergi staycation dekat Penang. Let's go. Let's go. Okay guys, actually kami pun dah lama tak masuk pulau. So bila sekali-sekala masuk kami pun macam excited lah sikit. So ni adalah perjalanan untuk ke Bayview Hotel. So ni belah kanan tu lah Bayview. Dah sampai. Bila dah sampai, kita cari parking dulu. Dah sampai. Kita buat apa ni? Kanan, kiri. Drive slowly, kiri. Parking kot. Parking tu kot. Kita pergi check in dulu, bawa barang. Tu. Nak pergi check in dulu, bawa bag. Kita letak barang dulu, lepas tu pergi makan. And then kita continue our journey. Bye. Mak love. Oi, dia jatuh. Dah settle registration, so jom kita check in. Room tour pula. Hair dryer, ada shower. Ya, ni dia shower dia. Cantik. Oh wah, bathtub. Teng. Berak di sini. Di sini lah. Jangan situ. Jangan situ. Jangan. Tengok bilik kita pula. Let's go. Ini katil kita. Boleh. Tidak kepala kat sini. Ini TV kita. Ini cermin kita ada banyak. Lepas tu kita punya view. Ya, ada mountain. Partial sea view. Sedikit view. Cantik. Ada pool. Kita boleh jalan-jalan kat bawah. Lepas tu kita boleh jalan sana sikit untuk pergi ke fire show. So, bye. Una? Ada bunyi. Una? Una dalam ni? Halo. Bilik aku kat sini. Aku ketidur kat sini. Wait, ni kabinet. Almari. Saya muat kat sini, so saya boleh duduk kat sini lah kan? Okay lah, ada lampu. Gila. Bye, nak tidur ah. Lupa lagi. Jangan kacau mesti. Dah settle main-main, kita tolong Wani record room tour guna kamera dia pula. Dia version yang estetik sikit, so tak ngam lah dengan Husna. Husna jenis kalut sikit. Asal boleh kita effort nak. Dah boleh. Tengok dia pergi rehat. pandai. Ya Allah, sakit hati aku. Saya dah boleh bersantai dulu kawan sebelum kita pergi makan. Let's go. Shoot. Petang kita akan pergi pantai, malam kita pergi tengok fire show. Yeah. So kita dah keluar daripada kita punya bilik untuk cari makan. Terlajak pula sini. Terlajak. Depan ada lagi ke? Reverse balik.
Sini saja. Bye. By the way, kami sanggup tunggu lama sikit sebab nak naik lift yang kapsul ni. Sebab lagi satu lift tu lift biasa je, sudah bosan. Demi video, sanggup tunggu lama. Keluar. Oh, not bad. Cantik kat situ boleh ambil gambar. Tak pakai sunscreen kat tangan. Tak pakai juga. Luncheon. Kita makan dekat depan hotel je, jalan kaki. Jalan kaki lintas jalan. Kita dah biasa jadi Dia ada backpackers. massage juga. Lepas makan kita pergi massage. Massage. Nice. Nice idea. So, kena lintas jalan dulu. Hati-hati di jalan raya. Laju-laju takut. Saya pakai kayu. Sedikit luahan okey. Sebenarnya mak love all my friends sebab mereka treat saya macam baby guys. Treat saya macam princess. So mak love. So I love them so much. Tinggal pilih je nak makan yang kedai mana satu. By the way guys, kami lunch dekat depan hotel saja. Depan ni ada banyak sangat kedai. So tinggal pilih je nak yang mana. Itu. Dah sampai kedai makan. Dia ada dekat Laknik Cafe. Saya kipas tapi tak ada kipas. So kita kena kipas sendiri. Tak ada bilas. Kipas ada tapi kena bawa bilas sendiri mungkin. Kami pun pilih dulu menu nak makan apa. So kalau tengok harga dia, harga biasa je RM7, RM6. Murah lah sebab nama dia kafe tapi menu dia murah. So okey je. Macam tu. Surat dia makan. Siap. Si sudu garfu pun kawan yang lapkan. Tak minta pun tapi dapat princess treatment. So alhamdulillah, syukur. Kawan kita pun lah yang kita macam princess. Kita macam duduk je, semua dah ready. Mak love. Makan. Kenyang-kenyang. So balik hotel. Kita nak pergi tengok swimming pool dengan garden. Let's go. Let's go. Jalan-jalan tu. Swimming pool yang sesuai untuk Husna. Husna je boleh mandi kat sini. Wani kena mandi kat dalam sana. Ada pingpong. So ada table tenis kat sini. Bawa beg dengan bola sendiri so boleh main. Sini garden. Cantik garden. Wah, mak love. Mak love garden dia. So boleh OOTD dekat sini. Kami pun first time sampai dekat Bayview Hotel ni. So kami pun jalan-jalan dulu. Tengok view garden dia. Tengok langit, tengok pokok. Lepas tu duduk-duduk, chill-chill, buat video. Teman-teman ni buat konten dia dulu. Lepas tu kami ada jalan-jalan juga. Tengok package. Apa tu? Banana boat. Semua tu lah kami tengok. Gitu. Okay, jalan-jalan tengok sana sini. Okay, tunjuk sana, tunjuk sini. Tak tahu. Lepas tu kami jalan lagi. Tak tahulah nak cakap apa. Sebab kalau nak berbual lagu lagi masalah. Lepas tu jalanlah lagi. Jalan lagi. Lepas tu tadi jalan keluar. Jalan keluar pergi pantai kat sini. Tu dia buka. Tak tahulah malam dia buka ke tak. Kita tengok. Go. Nak pergi swimming pool. Teman Wani mandi. Let's go. Saya pakai spek. Asyik. Tak ada kelas. Teman Wani mandi pun kena kelas. Mana saya tahu Wani nak pergi swimming pool. Bye. Tak jadi teman Wani swim sebab ramai sangat. So kita enjoy the view je lah kat sini. Panas sangat. Pool crowded sangat guys. So kami decide untuk lepak kat sini. Sementara tunggu pool reda tapi tak reda pun.
tak tahu nak buat apa dah. So kita macam bersantai saja. Petang-petang ni sampailah senja sebab kita nak tengok sunset. Nak tengok sunset. Nak tengok sunset. Sunset. Saya di sini selaku content creator, cameraman untuk Wani. Apa yang gagal sangat ni? Ya Allah, ya Tuhan. Kamera baru guys. Yang ni lagi lawa. Memang susah untuk vlog estetik. Okay, ready ya? Okay. Lagi ya. Tiba-tiba dia keluar tajuk ni. Dia tulis patut sekejap. Kena tu memang patut pun. Kena dengan situasi sekarang. Okay, dah. Okay. 6 second. Tengok dulu. Biasanya saya tak pernah mengecewakan. Untuk footage ni sepatutnya letak lagu galau, tapi tak apa, tak payah lagu galau. Dengar Joshua Husna yang sengau ni. Kita tengok ombak. Lepas tu kita nak jalan pi dekat fire show sebenarnya, tapi ada masalah sikit. Dah tak ada angin pantai. Boleh lah. Tak. Tu ada orang-orang sikit. Ada orang-orang sikit je. Dia tak banyak pun sunset dah. Husna tak galau, tapi bubuh lagu galau. Lepas tu orang percaya Husna galau, orang suka hati lah. Siapa suka percaya. Sikit-sikit, tengah kiri, tengah kanan. Banyak tu. Feringgi Bay. Feringgi Bay. Ada fire show. Mesti tu ada nampak kuda kat situ. Mana? Tu lepas tu. Saya je dengan kasut hotelnya. Boleh lah. Daripada tak ada kasut. Tu ada kuda. Nampak tu kuda. Yes. So jom kita cari kuda. Nak pakai ikut kuda. So inilah kuda yang tadi tu. Ni macam nak naik tapi macam malas sebab kena bayar mahal. So tak payahlah kot. Jalan je. Oh, ni Friendly Beach Bar. Ini bar lah kawan. Silap lah kawan. Silap lah kawan. Salah tempat lah kawan. So kita patah balik kawan. Kawan, saya rasa kita punya bar. Bukan bar. Bar pula. Kita punya fire beach tu sana. Sana kot. Tu banyak tempat yang paling terjun. Lepas tu dah salah jalan, kami patahlah balik untuk pergi ke Feringgi Bay tu. Lepas tu terjumpalah apa ni, set up untuk apa ni, candlelight dinner. Macam best. Dan jalan-jalan dah sampai dekat fire show. Benda-benda macam ni walaupun dah tengok banyak kali, Husna takkan pernah bosan sebab mak love. Yang ni lagi Husna suka sebab tertarik, ada gegel kat situ, ada kakak-kakak tu. So macam wow. Lepas habis fire show, kami pun pergi cari makan. Tapi ni dah terlajak sampai ke tempat yang non-halal. So, dah terlajak, kita patahlah balik. Cari balik kedai yang halal untuk dimakan. Pastikan halal dan tayyiban. Gitu. Ini baru betul. Lepas tu kami duduk-duduk dulu makan-makan. Lepas dah settle makan, kami rush balik bilik untuk sembahyang maghrib. Begitu. Hi guys, so we are heading back to hotel. Sebentar tunggu Intan sampai. Lepas tu kita akan continue our next content. Ya Allah, letih lah jalan dalam. Letih weh. Bodoh lah. Dengan sleeper hotel tu. Kita balik hotel.
Tadi fire apa? Tadi fire show. Sekarang firework. Betul. Jom. Lepas jalan-jalan, kami pun dah sampai kat hotel. So, ni adalah view malam dekat hotel kami. Sorry lah guys, saya tak rasa saya buat vlog. Saya rasa macam saya tengah buat slide presentation lah. Ampuni Nabila, ya Allah. Welcome home Intan. Masuk. Bilik kita kat sana, katil kita kat sana. Sila. Beg kan letak kat depan tu. Good morning. Sekarang dah pukul 8.23. Ya saya. Hai. Good morning. Hari ni hari kedua. Waktu sekarang pukul 8.23. So kita nak pergi jalan-jalan dekat bawah dulu. Lepas tu baru kita check out. Intan cakap Una boleh mandi kat sini je. Intan mandi sana. Macam tak kena pula kasut ni dengan outfit ni. Takkan nak pakai kasut hotel. Kat sini cantik, estetik. Tapi lagu Penang tak ada lagu estetik. Lagu dia bunyi macam ni. Kalau naik feri kena masuk ikut jeti. Kalau ramai kawan masuklah ikut jambatan. Cuba hidung mancung bukan semua pelancong. Cumi anak Tanjung, anak mami duk jutung. Mailah sini Pulau Pinang menanti. Batu Pringgi Parang Kota. Naik beca pusing konta. Pakat mai sini Pulau Pinang satu destinasi. Tengok pulau Tanjung Tokong. Pesta Pinang Sungai Nibung. Pesta Lari. Pecah. Aku nak pusing. Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windows. Hari ni tugas saya jadi fotografer dan videografer. So, Intan nak mandi. Ibu duduk berangan dekat belakang saya. Sheila lah, kau mana Sheila? Tahu ada tangga boleh turun. Turun ke? Kemana? Tengok foto. Cantik. Aku tengok dah. Tengok punya lawa. Elok dengan nak siapa ni. Lighting pengam soy. Kita kena pulang. Agak gaya Sini, aku yang tengah tu. Sebab aku dah mengelak. Kenapa kau tak elak? tak nampak. Beronok-ronok. Puan ni terdekat kat sini. Sini. Beronok-ronok sangat. Dilarang beronok-ronok. Beronok biar dapat temput. Kayal ke? Okey. Ini cendawan. Mak cendawan. Mana ni? Kita dah nak balik.
Bukan. Kita dah nak check out. Bye-bye. Bye-bye lah. Everything. Pusing-pusing. Ting, 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 ting. Pusing. Bye. Mana ada siapa? Nak balik dah. Nak check out. So, goodbye everything. Bye-bye. Goodbye everything. Bye. Oh, tu dah kelak kat situ. Kelak apa? Tu gambar kat situ. Bye. Bye. Kita dah nak balik. Jumpa next trip. Macam tu. Aduh. Apa tadi? Tak mau mai aku Penang temui ya. Tak tahu nak pergi mana. Penang tu sedap mai dah. Dua tempat ni kami dah khatam dah. Cemui. Nak cari tempat lain dah. Kami dah tak tahu nak pergi mana dua-dua sini. Jom. Jom. Hi guys. Kita sedang lunch. Lepas tu dah tak tahu nak pergi mana dah kat sini. Baru travel dan Wow dah. Masalah baru travel dalam Penang. Tak pergi mana pun dalam Penang lagi. PAK? Pak aku. AQ. Lepas tu dah tak tahu nak pergi mana saya. AQ. Balik tempat kita. Balik Penaga. Jalan-jalan Penaga pula. Bye. Jumpa dekat Penaga balik. Bye. Okey, lepas fikir-fikir dah tak tahu nak pergi jalan-jalan mana belah Tanjung sana. So kami balik ke area kami. Kami singgah dekat Park Art Cafe. Kami nak makan-makan kek dessert saja kat sini. Tapi kalau hampa tengok dia punya decoration kah, dia punya design ke, interior design ke apa benda lah saya tak tahu. Memang cantik lah. Saya suka lah sebab klasik-klasik macam tu. Dia 2 tingkat tau, dekat atas boleh naik lagi. Dia macam rumah kampung yang lama. Macam tu. Sebenarnya masa kami sampai tadi, kedai ni kosong, tak ada orang pun. Lepas tu bila kami dah masuk order-order, tiba-tiba meneru pula orang ramai. So tak apalah. So dah ramai lah dalam ni. So harga untuk menu-menu dia, nak kata murah tak, nak kata mahal pun tak, memang standard harga kafe. Tapi semua sedap untuk tiga-tiga yang kami pilih ni. Lepas tu kami pun enjoy our dessert sampai termonyeh-monyeh sebab semua manis. Alamak, kelepuk pula. Yeah. Manis semua. Bukan manis lah. Manis lah sebab makan dessert kan. Macam tu lah. Dek rampur rasa macam punca sangat. Wani isi minyak. Wani bagi lap-lap susu. Guys, kami bukannya tak mesra, tapi sebenarnya kami dah tak ada tenaga, kami mengantuk, badan kami letih. So kami nampak macam masing-masing dry. Tapi kalau ikutkan susah nak kontrol sikit bila dah bertiga ni, banyak akai. Tapi sebab dah penat kan, faktor usia mungkin. So nampak cool lah sikit. Kita semua dah penat, dah mengantuk. So berakhirlah sudah kita punya trip untuk kali ni. So kita balik rumah. Nanti kita jumpa lagi. Bye.